Saya terkesima dengar tadi, dia telah mengeluarkan 10,000 kenderaan dalam masa 10 tahun. kenderaan komersial. Masya Allah, hebat. Ini luar biasa ni. Kita tak pernah dengar ni. Seorang anak bangsa kita boleh keluarkan 10,000 Jadi, kenderaan komersial. kita nak berkenalan dengan pengasasnya. Siapa ni? Cik Wan Ahmad ni siapa? Kita Wan tengok Ahmad. bingkisan ini. Jom Saksikan. saksikan. Dalam dunia pengangkutan yang semakin mencabar, keperluan terhadap sistem mobiliti yang cekap, selamat dan mampan menjadi keutamaan pelanggan. Berpangkalan di Elmina Shah Alam, GVT Sendirian Berhad, anak syarikat Go Auto Motors Group Sendirian Berhad yang diasaskan oleh Wan Ahmad Wan Omar pada tahun 2013, tampil sebagai syarikat automotif Bumiputera dengan visi untuk memacu mobiliti masa depan. GVT bukan sekadar membekalkan kenderaan, sebaliknya menawarkan penyelesaian mobiliti yang menyeluruh dan dirancang rapi bagi memenuhi keperluan semasa dan masa hadapan. Disokong lesen Energy Efficient Vehicle EEV daripada Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI sejak 2014, GVT telah membekalkan lebih 10,000 kenderaan kepada sektor awam dan swasta. Menawarkan portfolio produk yang komprehensif, merangkumi kenderaan komersial, elektrik dan diesel seperti van dan bas. GVT kini turut melangkah ke pembangunan sistem kereta api udara atau Skytrain. Memperoleh kepercayaan yang tinggi melalui kerjasama dengan jenama antarabangsa seperti Yutong, Higer dan EPN. GVT menekankan aspek kualiti, kecekapan dan kelestarian alam sekitar dalam setiap penyelesaian yang ditawarkan. Asal saya daripada Terengganu. Ibu saya sawah, jadi setiap pagi saya ikut dia pergi sawah. Tanam padi lah. Tapi saya enjoy. Sebagai budak kampung tu saya memang enjoy. Petang saya ikut bapa saya pergi pasar malam. Berniaga di pasar malam. Ya. So in between tu saya pergi main di sungai, main bola, main macam budak kampung. Saya tak fikirlah masalah macam-macam. Saya mula karier saya pada tahun 1992 sebagai 1992? 92. Wow, lama tu. Alhamdulillah. Saya kecil je. Saya tengah nampak. Kecil lagi. Sebagai seorang engineer, saya mula bekerja di UMW Corporation. Jadi pada masa tu, UMW baru dapat kelulusan untuk bina syarikat perusahaan automobil kedua ataupun perdua lah. Untuk Malaysia lah. Untuk Malaysia. Syarikat nasional. So, projek khas. Projek khas. Jadi masa itu Tun Mahathir minta hantar seorang engineer. So saya lah orang yang dipilih. Masa tu cik bekerja lah kan? Betul Bekerja. asal dia. Okey. Jadi saya bekerja dan saya dipilih sebagai seorang engineer yang pertama as a founding untuk engineer Perdua. Keputusan atau bila buat keputusan nak berhenti Ya. ataupun nak tukarlah kerjaya and then fast forward bina business. Betul. Dan itu bukan satu benda yang mudah kan? Apa sebenarnya Cik Wan fikir masa tu? Apa yang bermain dalam pemikiran? Ini risiko besar ni. Saya sebenarnya inspired by arwah Tan Sri Nasimuddin. Sebab lepas tu saya bekerja di Nazar. Saya bekerja di Nazar. So saya melihat bagaimana dia bina empire bisnes automotif inspirasi dia. tu? Inspirasi pertama saya lah. Jadi bagaimana dia bina empire dia. Automobil daripada, ya, dia tunjuk gambar kenderaan dia shop block je. Dia letak 2 kereta. So Tan Sri, dia starter. Cik Wan jumpa Tan Sri sendiri. Saya ada direct conversation Tiga dengan orang dia, mesti. belajar dengan dia, dengar, minta nasihat dia. Indirectly dia adalah mentor. Indirectly mentor. Oh direct, indirect. Dia adalah mentor. Ya, mentor saya. Dan daripada situ saya meletakkan inilah tempat dia yang saya perlu bina lebih besar. Kerana saya nampak dia punya contribution itu besar. Kan? Kat mana-mana kita pergi, kita nampak di mana dia berada, kenderaan dia. Berapa besar?